Anak buah saya pun belum dapat juga. Dia belajar kat Advanced Technology Academy. Saya rasa ramai yang melalui fasa ini, iaitu berkaitan dengan allowance secara diri dan juga yuran pengajian. So, bantu saya save video ini. Kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda yang ambil program TVET dan yang akan ambil TVET tahun depan. Dan tolong komen dekat ruangan komen apa masalah dan cabaran anda. Tak kisahlah anak anda ke, anak jiran ke, ataupun anak saudara anda yang sedang belajar dekat TVET, apa masalah mereka, letak kat ruangan komen supaya mereka yang berwajib ataupun yang ada pengaruh berkaitan dengan TVET melihat video ini, mereka boleh tengok cabaran yang sedang dihadapi oleh pelajar-pelajar kita. Untuk makluman anda semua, tahun depan 2026, program-program kemahiran tak semuanya sama dah sekarang. Sekarang ini boleh katakan tahun depan kebanyakan kerajaan akan memfokuskan program-program kemahiran yang berimpak tinggi. Apa maksud program berimpak tinggi ni? Antara yang saya tengok ataupun yang saya baca, yang saya faham, antaranya adalah berkaitan dengan bila mereka belajar kemahiran, mereka dapat kerja, mereka boleh dapat naik gaji dan mereka mendapat kemahiran industri. Ada beberapa program yang disenaraikan sebagai program berimpak tinggi. Antara salah satunya kerajaan akan memfokuskan program bidang-bidang yang berkaitan dengan EV. EV ni boleh sekarang ni Malaysia dah mula nampak ke arah itu, berkaitan dengan AI, keselamatan cyber dan juga berkaitan dengan automasi industri. So itu antara program-program yang berimpak tinggi yang akan difokuskan kerajaan pada tahun depan. So kepada anda, sekiranya anak-anak, tuan-tuan dan puan yang plan nak sambung belajar bidang TVET pada tahun 2026, pastikan anda memilih program-program yang berimpak tinggi.